Nak singgah mana tu? Hai korang. Hari ni Kak Wani nak bawa saya pergi mana pula ni? Nak bawa pergi buat gelang. Buat gelang, aduh. Tapi kita bukan couple lah. Tak apa, kita kan friendship forever. Oh wow, friendship forever kau. Tapi kedai ni bukan boleh buat gelang je, dia boleh buat cincin juga. Oh. Tapi bukan dia yang buat, kita buat sendiri. Kita, alamak, kita pula kena buat. Tapi best lah, seronok kan? Betul. Lagi satu, kalau korang ni jenis yang couple suka dating, bosan lah dating kat mall kan, dating Ya betul. Jangan risau, ada cikgu juga yang ajar. Cikgu betul. ke? Kita panggil cikgu Lah kan. Lepas tu cikgu tu pun sporting. Betul. Comel. Dia macam dia tahu kita ni jenis yang tak berapa kreatif. So dia tolonglah kita yang tak berapa kreatif. Betul. Lepas tu ni part ni susah. Sebab kan akak pilih gelang yang macam ada tekstur tu kan, kena tekap tekstur tu. Susah gila weh. Dia macam ketat sangat. Oh ya ke? Tapi yang nasib baiklah saya pilih yang twist punya tu kan. Tu senang. Lepas tu korang pun boleh engrave nama tau. Yelah. Nak engrave nama boyfriend ke, husband ke, kucing ke, boleh je. betul. Lepas tu Kalau tak jadi, salah sendiri. betul lah tu. Lepas tu proses ni tak lama pun, dalam 1 jam setengah je kan. Betul. Tapi jangan risau, cikgu tu akan tolong. Kalau macam tak cantik tu, nanti dia cantikkan. Lepas tu bila dah siap, boleh buat balik. Betul. Tapi kita orang tinggalkan dulu sebab dia nak hantar plating. Betul. So dekat sini korang yang couple-couple kan, bolehlah datang sini. Kat sini lah kita nak kena hati budi. Nak tengok partner kau tu boleh tolong kau ke tak. Mana tahu tak boleh buang sampah ke nanti bila dah kahwin. Kan. Alamak. So korang yang mana nak cari hobi baru ke, ataupun macam nak healing ke, ataupun macam nak buat aktiviti baru, korang boleh datang ke ZO Craft Taman Pelangi, Johor Bahru. So lepas ni kita nak singgah mana pula?